Haish. Ambil kau, pakai ni senang. Laju. Korang yang banyak-banyak phone ni, banyak-banyak iPad ni ataupun tablet ni, korang boleh pakai ni, Vention. So dia ada 2 port Type-C yang boleh support sampai 45 watt GaN PD charger. Warranty ni 1 tahun. Tapi korang kena faham tau, kalau korang tiap-tiap kali pakai charger yang ada 2 port, 3 port, 4 port, sebab dia akan cut dia punya wattage bahagi kepada 2 kalau korang guna serentak. Tetapi masih cukup. Untuk tablet atau phone dia memang cukup. Macam korang guna serentak, sini dia ada Type-C 1 kan, port 1, port 2. So yang ini dia akan bagi korang 25 watt, yang ini 20 watt. Tapi kalau korang pakai satu saja, dia akan pergi max 45 watt. Dia cara dia pakai macam ni. Kalau charging untuk iPhone 0 sampai 60% dalam masa around 15 minit. Disebabkan kalau korang beli adapter, korang kena tengok, tak payah belu yang sangat tinggi kalau korang tak guna begitu banyak. First thing, kalau tinggi punya wattage dia mahal. Yang ini harganya RM105, tetapi buat offer sekarang ni RM45.60 saja. Janji penting adalah original, masa korang pakai pun safety dan laju. Kalau nak charging MacBook Air pun boleh, dari 0 sampai 70% dalam around 1 jam. So ini adalah Vention 45 watt GaN GaN charger. Kotak dia macam ini. Kalau korang nak beli atau tengok info yang lebih lanjut, beg kuning bagi korang dekat sini. Okay.